Weh, aku baru isi minyak. Habis dah. Cepat tol. Kereta tiba-tiba kuat makan minyak ni ada beberapa sebab. Tapi antara punca yang boleh menyebabkan kereta korang tiba-tiba kuat makan minyak ni, antaranya adalah catalytic converter. Catalytic converter ni function dia untuk kurangkan pencemaran udara. Dia tukarkan gas berbahaya seperti nitrogen oksida, karbon monoksida dan hidrokarbon kepada gas yang kurang berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen dan air. Catalytic converter ni bertindak macam penapis untuk kurangkan bahan pencemar sebelum gas exhaust dilepaskan ke udara. Kalau catalytic converter ni rosak, boleh terjadi pencemaran yang tinggi. Lepas tu performance enjin korang pun boleh terganggu. Enjin korang akan kurang power, enjin jadi misfire atau susah nak hidup sebab catalytic converter ni dah tersumbat. Lepas tu lampu check enjin akan menyala yang jadi petanda sistem exhaust ada masalah. Lepas tu dia akan ada bau busuk macam bau telur busuk sebab sulfur yang terkumpul dalam exhaust. Last sekali, penggunaan minyak korang akan meningkat sebab bila catalytic converter ni tak berfungsi dengan baik, enjin akan bekerja dengan lebih keras. Itu yang minyak akan lebih banyak dibakar. So kalau kereta korang ada simptom-simptom ni, bolehlah cuba cek catalytic converter ni.